Damn we. Untuk peringkat Kura ni, dia ada pernah DM aku. Nak bagi ke nak buat peer review tak silap. Tapi masalahnya, aku lupa pasal tu dan aku terus beli satu perfume dia. Nama dia Damn we. Sebab masa tu tak silap aku, dia cakap dia nak tukar kotak baru dulu. Barulah dia nak hantar dekat aku. So ini adalah kotak lama dia dan simple macam ni. Kotak simple dan dia cuma tampal saja stiker. Kita cuba bau dia dulu macam ni. Kotak dia sekarang ni memang cantik, aku boleh katakan. Dan dia punya botol ni memang nampak macam murah lah bagi aku. Tapi tak apa, sebab brand ni adalah brand yang pemula. So boleh lah, insyaAllah. Mungkin one day dia akan tukar kepada presentation lebih lawa, lebih cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Tu masa cek. Okay, tu masa biasa yang jenis cok-cok. Dewi ni bau macam manis-manis candy floss. Sekejap, aku tengok notes dia sekejap. So aku dah tengok dia punya notes dia. Aku nak kata ni on creation. Aku dah lupa lah on creation. Sebab bau dia dan dia punya notes dia ada similarity dengan satu perfume tu. Mana? Aku lupa nama dia. Tapi bila aku bau, dia tak sama. Nak kata bau vanilla tu ada. Manis dia tu datang daripada vanilla dia tu yang bagi aku agak creamy. Dan dia juga ada bau floral, white floral yang agak clean bagi aku. Nak kata dia bau halia tu, bunga halia, aku tak tahu lah. Ada sikit halia. Not halia yang macam halia pada plus tau. Dia macam halia yang lembut. Yang lembut dan tak seberapa spicy sangat. Tapi overall daripada dia punya scent dia, daripada bau dia, bagi aku okay, nice. Aku boleh bagi dalam 10/10. Tapi ni bukan same profile aku lah. Sekejap, aku cuba kat kulit sekejap. By the way, kalau kat kulit ni dia akan jadi bau lain tau. So korang jangan expect bau dia sama macam paper tester. Sebab aku takut korang salah faham benda tu. Ada dia punya bau halia dia. Tapi bau halia dia macam a bit spicy. Not very spicy yang macam buatkan hidung korang seperti. Dia like spicy, very renyah punya spicy tau. Manis vanilla dan ada white floral. Dia a bit clean dekat kulit aku. Tapi dia lebih dominan bau halia yang spicy dia ringan. Dan manis vanilla tu. Ini best kat kulit aku. Damn. 10/10. Solid kat kulit aku.